Orang-orang JB Singapore nak cari barang-barang murah sempena Chinese New Year, Hari Raya, korang kena datang kat Chan Furniture Lakin ni. Cadet ke kaput? Let's go lah. Macam biasa bila nak dekat raya ni, tak kisah Chinese New Year ke Hari Raya je, mesti nak beli barang-barang baru. Korang datang je Chan Furniture dekat Lakin ni. Telefon yang aku pegang ni boleh bayar ansuran je. Zero deposit tau. Kat bahagian atas pula ada macam-macam furniture. Macam bin bag ni harga dia RM12. Yang ni pula harga bawah RM200. Murah betul weh. Korang nak icebox ni tak payah risau. Datang je sini boleh bayar bulan-bulan RM169 je. Mesin basuh pula RM89 je. Kon siap pasang RM159. Bukan tu je, TV besar-besar bas ni RM199 bayar bulan-bulan. Zero deposit up to 18 bulan warranty weh. Memang best lah kalau beli dekat sini barang-barang. Katanya inilah Chan Furniture yang paling besar dekat dalam Johor. Diskaun barang-barang diorang up to 70%. Meh aku tunjuk korang satu-satu sofa diorang yang boleh bayar bulan-bulan. Harga semua tak masuk akal. Memang pening kepala kalau tengok. Orang yang baru beli rumah tu, zero deposit, free delivery, datang je sini. Ada 3 level. Ni pula ada macam-macam meja makan up to 70% diskaun. Betul-betul dekat dengan terminal bas Lakin. Memang cadet mat.